Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ni Upah nak goreng ayam goreng kunyit. Jom kita tengok. Gaul kunyit dan garam ya. Goreng hingga masak. Dah pun siap ayam goreng. Ni ada 4 genggam ikan bilis ya. Upah dah basuh bersih ya. Ada bawang 1 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, halia setengah inci. Nanti dikisar ya. Ni bawang besar 1 biji untuk tumis. Cili padi tu ikut pedas masing-masing. Asam jawa tak ada, Upah ganti dengan limau. Ni kita nak kisar semua ya. Letak ikan bilis sedikit ya. Kisar tu jangan halus sangat. Tak kasar tak halus macam tu. Tumis bawang besar yang 1 biji tadi tu ya. Masukkan bahan yang dikisar tadi tu ya. Biarkan cili tu pecah minyak dan kering sedikit ya. Kacau selalu. Nampaknya dah pecah minyak ya. Bolehlah dimasukkan ikan bilis tadi tu ya. Dikacau rata ya ikan bilis tu. Letaklah air untuk masakkan ikan bilis tu. Masukkan air limau tu. Masukkan serbuk perasa ya. Dimasak hingga kering ya. Kering sedikit. Kalau ada belacan masukkanlah. Dah nampak kering sedikit ya. Boleh dirasa apa yang kurang. Sedikit je gula ya. Kalau dah pecah minyak tu, masaklah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Boleh dimakan dengan ayam goreng ya. Selamat mencuba.